Sarayo on fire. So hari ni Rul buat apa Rul? Aku dah tahu aku paling suka konten Alfa sebab dia memang makan-makan. Bukan setakat aku, talent-talent pun suka konten. Misi aku adalah membesarkan talent-talent Nasfa Yang dah besar. So, jom kita mukbang spicy goncang burger. Goncang? Goncunjang. Sorry orang Melayu. So jom kita panggil talent kita. Let's go. Okay. Selamat datang ke Mukbang. Suka dia kan. Betul lah. Tak diidik. Apa rasa apa dia yang dalam ni? Ayam. Semua ayam. Burger. Ayam. Burger, fries. Tak, itik. Nasi. Okey, buka lah. Tak sabar. Okay, so jomlah kita mulakan kita punya mukbang nak goncang burger lah. Goncunjang. Goncang. Okay, ni untuk hang. Okay, ni untuk aku lah. Ni untuk aku. Senang. Okay, boleh. Buka. Ni untuk Ip. Ni untuk Wani dengan siapa-siapa. Okay. Sabar je. Malaysia 3. Dia pasal hati. Asal tak cukup ke? Alright. So jom makan. Tapi sebelum makan Oh, ada dua-dua lah. Ada satu itu. okay, tu share tau. Baru macam ni. Rezeki. Bila aku je sebelah putih tak nak. Tak apa. Kita share. Rapid memory. Nampak biru. Tak tahu Okay. Nak pasal. Nampak Kau dulu. Okay. Okay, makan. Dah. Okay, buka je. InsyaAllah. Dia buka. Buka air. Kedua lah. Tu pun satu. Ini seseorang ni kot tengah. Cakap Wani cantik, Wani comel. Wani cantik. Cepat. Wani hati. Sorang. Soram. Okey, saya je. Wah, ni gebuk. Wani cantik. Kak Wani cute. Tak cukup. Dah cukup. Okey, di antara dekat sini kan. Ambil juga ya, kita beli sendiri. Apa cuba bahagi macam mana? Siapa yang dekat sini sanggup berkorban untuk tak makan? Tak apa nak makan lah. Terima kasih. Mana? Tapi Wani nak ni. Tak apa dah masih. Dia nak burger je. Kau tak makan. Sedapnya. Macam lain aku makan dah. Nak apa ni? Cik Ayi potong kek. Happy birthday to you. Tiga. Happy birthday to you. Tak. Adik kena makan. Kita potong ke? Ya. Tak. Kita orang sweet. Nampak kita orang tukar-tukar. Flavor lain-lain. Lain kot. Lain kot sama. Lain. Tengok dia punya. Sama. Besarnya. Dia besar. Jangan kuat sangat dia rasa. Sebab saya nak kan? Dadah. Tak makan juga. Okay. Astagfirullahalazim. Okay, sebab aku bagi yang bermakan kan. Okay. Kita nak kongsi sikit pengalaman apa yang hampa sedih tentang bercinta. Astagfirullahalazim. Babi. Okay. Okay, siapa rasa dia punya kisah paling sedih? Cuba share. Ayo. Okay. Dia kawan sebelah ni kan. Sini ni. Tak ada. Macam biasa. Paling selalu bahagia. Tak apa, aku lah ada cerita monyet ni. Ni, memang baik-baik. Baik tak ada? Ya Allah, nak sangat dengar. Kata yang terlalu fresh cerita tu. Tak nak terlalu fresh. Terlalu fresh. Okay lah, tak lah. Cerita. Baru best. Cerita lah. Cerita.
Cerita dia hari tu saya keluar. Masa tu dekat mall. Tomato. Lepas tu naik lift. Diamlah. Okey, betul? Jangan. Tak, lagi saya. Okey, kata. Okey, Kenapa kau terasa? Aku nak makan. Tangan. Okey. Elok lah. Okey, elok. Cerita dia yang paling sedih adalah girlfriend saya rupanya kawan punya. Apa? Kawan punya. Tahu-tahu dia tak nak yang tu. Tak, ya betul lah. Kita nak tahu yang tu yang mana. Okey. Aku suka aku banget. Saya dah lama tak ada kan. Meninggal. Bukan meninggal. Dah lama tak Single dah. Single. Ah. So rasa lah kita pula berumur. So rasa So rasa lah. Lepas tu salah saya juga kot sebab saya tak confess kot. Lepas tu dalam buat confess tengok dapat kat orang lain. Pak In nak tanya ada soalan. Sabar. Bila berlakunya benda ni? Bila berlakunya benda ni 1 Ogos. Wih, awal lagi lah. Baru masa tu. Sebab semasa kan saya kan. Tak sedih Itu salah salah. Salah saya sendiri sebab tak confess. Sebab saya pesan kat Ayib ada depan mata ni confess saja. Jangan sampai Itu confess cepat. Confess cepat. Cepat. Betul ni. Betul confess. Jangan-jangan kau tak pernah cintaku. Jangan-jangan kau hiraukan padamu. So pengajarannya confess lah awak nanti sakit. Lepas tu nanti dia flip beating lah sebab saya tak confess lah apa sebab tu cari orang lain. Jangan speed lain. Kita pesan sangat dah. Okay cukup. Stay tune. Okey, yang lain. Buka Fika. Juga boleh cerita sikit. Tak apa. Okey, aku suka tengok tuan-tuan sedih Mika. Sebab Fika kan. Sebab Fika kan. Sebab tapi jangan nangis lah. Aku nak nangis. Nampak pedas kan? Pedah. Dia kiss dulu lah. Kiss punya lagi sedih. Halo. Yang pasal Aku sikit. potong halo. Tengok. Nak rasa sikit je. Hampa tak. Ya, tu. Betul. Betul. Ya, apa tak? Cepat kau jalan dia. Abang, aku tengah fikir siapa? Siapa yang paling menyedihkan? Kau tak Siapa paling tak guna? Yang ni lah. Yang dia kat IG tu lah. Sana? Tak nak. Siapa yang dulu kata kepala? Aduh, mereka ni tak ada cinta monyet ke? Tak ada yang sedih. Okey, cerita saya. Dah. Okey. Nak tahu tak? Saya kenal seorang perempuan ni. First love saya. Okey, kita orang couple. Kita orang couple. Dah lama lah. And then family semua tahu. Siapa masa sekolah menengah. Kita orang couple. Lepas tu couple tu, dia orang satu sekolah. Kakak saya masa ni nak tunang. Lepas tu family saya busy lah. Lepas tu macam pernah dengar dia cakap, oh ni dia nak tunang dengan anak tukang kebun sekolah. Girlfriend saya tu anak tukang kebun sekolah juga. Sabar. Lepas tu saya cakap, oh, tak apalah muka orang lain kot kan. Lepas tu hari pertunangan kakak saya tu, girlfriend saya datang rumah saya. Betul-betul ya? Dia tahu-tahu abang dia tunang dengan kakak saya. And then sekarang dah kahwin, ada 3 orang anak dah. Siapa yang sedih dia? Lepas tu dah sekali kita orang break sebab kita orang dah rasa kita orang macam family dah. Kahwin ni adik. Kena cerai lu. Tapi boleh kahwin kan? Kena cerai lu baru. Oh, tak boleh. Boleh lah. Cumanya anak pula dah. Anak tak berkembang. Orang panggil anak tak Nah, yalah. keluarga tak berkembang dah. So sampai sekarang kita orang family Dah move on lah. dah move on lah. Okey, kita pergi soalan, kita pergi ke cerita yang lain sebelum kita nak pergi soalan. Okey, cerita. Sebab apa? Okay, Wani. Ni dia. Okey, Wani. Wani. Apa nama ni pakai je? Wani jarang ditinggal sebab Wani yang meninggal. Tak meninggal. Meninggal. Sampai ada satu kisah ni zaman sekolah dulu lah cerita monyet Wani masa form 5 kan ada kes kerja khusus tu. Okey, betul. Wani tengah PDM lah. form 5 PDT.
Pompai. Kontri. Andri. Sejarah. Sejarah. Okay, kita Sejarah betul. fotografi. Yes. Lepas tu, pandai kita kenal dengan seorang lelaki kelas sebelah ni. Kawan rapat. Mula tak suka dia. Cakap aku benci dia ni. Tak suka. Tak ada keret. Okay lah. Lepas tu, berkawan lah. Ni kan Lepas tu berkawan lah macam biasa. Lepas tu dia minta tolong ni. Tak tahu lah aku punya baik tu Wani buat dia punya kerja khusus dari A sampai Z. Allah. Okey lah. Lepas tu tak apalah. Lepas tu Wani pun okey lah sebab dia yang start dulu kan bersayang-sayang dengan Wani. So okey lah tak apalah. Lepas tu Wani ada second account ni, Wani stalk lah seorang perempuan ni. Turns out bila post story perempuan ni post story dengan lelaki tu happy 3 months sayang. So satulah cerita dia. Ha? Jangan so satulah cerita dia. Okay, kenapa? Macam mana Wani boleh tiba-tiba nak pergi stalk perempuan tu? Sebab sebelum ni lelaki tu pernah expose dah perempuan ni dekat story. Lepas tu tanyalah siapa ni, dia kata kawan je. So maksudnya dia expose tu sebelum dengan Wani? Masa dengan Wani. Masa dengan Wani ya? Ha. Bilang semuanya. Tak apa Wani, dia tapi masih ada untuk menggantinya. Ayat. Stay tune. Okay, Gis. Agik Ayat. Gila-gila lah. Hangkan lagi. Lagi yang ni. Saya pula saya punya cerita ni tak sedih mana pun. Saya pernah memperjuangkan seorang wanita sampai saya kehilangan arwah ayah saya. Saya bergaduh dengan arwah ayah saya sebabkan perempuan tu. Saya LDR dengan perempuan tu. Okay, boleh cerita kah? Okay, boleh? Okay, cerita. I dah move on. Ini cerita je. Cerita dia cuti sekolah. Okay, saya bercinta dengan perempuan tu 2 hari bulan 9 2021. And saya cuti sekolah. Saya nak balik dekat mak saya. Saya cakap kat ayah saya sebab saya nak tolong mak saya kat kedai. Sedangkan saya nak jumpa perempuan tu. And arwah ayah saya kata jangan sebab time tu dia tengah tak sihat. Okay, betul. And then saya bergaduh. And ayah saya hantar saya. Dalam masa 2 hari saya dekat dengan mak saya tu, ayah saya meninggal dunia. Sebab perempuan. Jadi minum. Okey. Pengajaran. Sebab perempuan. Sebab tu bila dah ada pengalaman macam tu, Aik dah macam tak minat sangat kat perempuan. Sebab tu Faiz, chemistry kita. Weh, kau dah chemistry tak? Dah. Ya. Dah. Ya. Belum. Okey, kita next lah. Tak payah lama-lama ni. Okay. Okay, Pika. Okay, Pika ada. Waktu tu umur Pika form 2. Cerita dia ni tak sampai seminit ni. Sampai banyak ni. Aku boleh tengok tak Pika. Okay. Waktu tu Pika form 2. Waktu tu Pika gemuk lagi lah. Oh, Sabar. Lepas tu ada satu lelaki ni dia suka kat Pika. Tapi lelaki tu pun gemuk juga. Dia suka kat Pika. Lepas tu tengok dia gelak lah. bawa petang tipe bawa. Lepas tu lelaki tu lepas tu lelaki tu dia cakap kat Pika suka Pika. Tapi time tu Pika tak suka dia sebab dia gemuk tau. Pika sedar diri. Lupa aku tak sedar time tu. Lepas tu dia cakap yang dia suka, Pika tak suka dia. Lepas tu Pika bagi tahu kat kawan Pika yang dia ni suka Pika. Lepas tu kawan Pika cakap sini, ish tak payah weh, tak okey, tak kena dengan hang. Dia cakap macam tu. Tu dia cakap hak lah. Lepas tu tiba-tiba kawan Pika dengan dia. Oh, yang dekat. Dia cakap tak kena dengan Pika, rupanya dia yang nak dengan lelaki tu. Anjak. Kawan tu sama tak? Sama Tak, dia kurus lah. Tu yang Pika berubah menjadi nyamuk tu. Tumbuk muka hang. Tu je cerita dia, tak sedih pun. Kes. Okay, Kis dok pernah bercinta. Tapi Kis banyak rapat dengan orang. Skandal. Skandal. Ha, Tahu Kis. Tapi Kis banyak rapat dengan orang. Kis banyak kawan dengan orang. Lepas tu Kis ada kawan dengan seorang ni. Dia berusia dari Kis.
Dia Bali. Berusia. Oh, sorry. Mesti dari Kiss. So dia manis. Dia comel. Dia imut. Dia cute. Yang mana? Tengok tu kan Kiss lah. Lepas tu Kiss kenal dia masa form 4. Itu Kiss form 4 lah. Kiss form 4. PNC. Doleh bahaya. Kenapa? Okey, umur dia Kiss. Aki lagi. Anggaran. Kenapa dia masih minat Kiss lagi? Dah. Tak ada. dia? Tak ada. Apa kalau cakap memang tahu siapa. Okey, tak apa. Kalau macam tu, kita mute. Okey, umur dia sekarang so dia ni Ki kenal dia form 4. So Ki baik dengan dia. I was check sampailah 2025 tahun lepas. Last Ki dengan dia ni kita orang tak ada hubungan. Kita just rapat je. Cuma ada sama dengan each other lah. Lepas tu sepanjang kenal dia tu, dia ada kenal orang lain juga. Dia kenal kawan-kawan Kiss, kawan-kawan Kiss. Dia macam ada hubungan dengan orang Kiss dekat juga. Lepas tu dapat apa-apa tiba-tiba dia unfollow Kiss, unfollow remove apa semua tu. Lepas tu dia kata minta maaf ganggu Kiss sama ni bla 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 bla. Lepas tu sebab tak ada sebab tiba-tiba Ki tanya dia kata sebab Ki budak baik, dia kata gitu. Sebab Ki budak baik, dia kata gitu. Lepas tu dia kata macam Ki tak sesuai dengan Kiss, Ki tak sesuai dengan gitu lah. Ki macam Ki okey je lah, Ki terima je benda tu. Sebab bagi Ki macam Ki budak lagi, Ki banyak orang Ki boleh jumpa. Lepas tu tiba-tiba kawan dia main kedai Kiss. Kiss battle dengan kawan dia tu. Battle. Kiss masuklah kawan dia kata you nak pergi kedai, you nak ajaklah orang yang Ki baik ni, Abang Manis ni. Lepas tu Kiss katalah Abang Manis duduk kat mari. Lepas tu dia kata kalau mari nak bagi apa? Ki bet 50 ya. Ki bet dengan kawan-kawan dia. Lepas tu tiba-tiba kawan dia mari. Setengah jam lepas tu Abang Manis tu mari. Ki macam kejut lah. Sebab bagi Ki malu nak pergi. Sebab kita duk contact unfollow each other dah benda-benda. Tiba-tiba dia mari. Lepas tu lepas pada dia balik kedai Ki sama, dia buat macam biasa, macam tak ada benda. Lepas tu dia follow Ki, so Ki follow back dia mula. Macam tak ada biasa gitu, macam tak apa lah. Okay, tu beres dah. Lama sikit Ki dapat AI. Dia senyap. Sebab dia tak suka budak sosial. Dia tak suka environment yang macam gini pun dia tak suka lah. Lepas tu last day tu kan sedih dah. Nak keluar AI apa semua sedih dah Tiba-tiba dia mari macam Dia katalah dia macam Lepas tu sampai last day masa tu je. Mana sedih dia? Mana sedih dia? Bala dia tunggu. Bala. Tu je lah, tak ada apa. Sebab Ki tak pernah bercinta. Sebab Ki punya mindset, sebab Ki sibuk kat kedai. Ki sama neighbor daripada Ki dah 3 kot Ki kerja. Okey. Lanjutkan. Okay. Cuba try tanya bos Nadro. Segitulah. Mana tu? Okey, tanya apa? Dia paling sedih lah. Cintaan. Tak ada. Lagi sekali. Tak ada. Aku apa nama? Sedih dalam percintaan aku tak ada. Sebabnya mungkin yang dulu-dulu tu, Yang dulu banyak lah. tak ada lah. Maksudnya yang awal-awal dulu kan, dia rasa macam itu bukan percintaan bagi aku lah. Kenapa gagak lah sikit? Kita macam berhati-hati. Dia macam tu. Itu bukan percintaan bagi aku. Kaki tak apa. Gitulah. Segitulah. Tak ada bagi aku. Aku tak nak tonton lah. Sebab tu aku suka dengar contoh-contoh tampar. Aku dah kahwin lah kot. Cerita ni cerita ni best. Okey. Abang kenal kan ni? Kenal. Kenal sangat. Cerita ni Abang dah start apa? masa ni Ki form 3. Ki ada kenal seorang Insta famous. Dia bukan TikToker, dia Insta famous. Gelenya budak ni. Sebab tu Ki kata Ki rapat dengan nama orang. Ki lepas tu masa tu dekat dengan birthday Kiss. Kiss kenal dia. Lepas tu Cerita lagi. Aku tak tahu mana lagi ni. okay. Dah ni dah mimpi. So Kiss kenal dia masa raya sebenarnya. Lepas tu senyum gitu, macam tahu je. Okay.
Kiss kena raya masa raya. Kita orang ni matching baju raya tiba-tiba. Lepas tu dia pun macam JDM Kiss. JDM Kiss, tu matching baju raya gini. Lepas tu kawan masuk live apa, live together bla 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 bla. Lepas tu birthday Kiss. Kan Kiss atur kat jemputan kat semua orang. So dia ada nama following Kiss, Kiss atur lah dia juga. Lepas tu dia kata dia dah 5 hari. Tapi tiba-tiba masa hari 3 hari sebelum birthday Kiss, dia sapa. Dia buat surprise lagi tu. Dia nak sambut birthday Kiss. So dia daripada Negeri Sembilang sapa. Dia orang utara tapi duduk di Sembilang. So dia pergi kat kedai Kiss tu macam nak sambut birthday Kiss lah. Apa semua mana. Lepas tu nak jadikan cerita yang kita orang jadi dog contact sebab hari tu dia ada call Kiss. Dia ada call Kiss. Dia ada call Kiss. Lepas tu dia panggil nama Kiss kita dengar. Sebab macam bunyi jauh gitu. Lepas tu panggilan Kiss yang ketiga ke keempat gitu baru kita dengar macam ya. Lepas tu dia encore tu dia check Kiss, dia kata, "Kenapa I panggil you tak?" Kata 3 bro. Kata 3 you. My god. Okey. Sabar, sabar dulu. Bukan Kiss yang Ayu, dia yang Ayu. Sebab dia Mama papa. dah lah. Kiss bahasa Kiss. Salah sebut nama tu ya. Kiss bahasa nama lah. Lepas tu dia kata lah, "Kenapa I panggil you?" You tak answer. I call you, tak answer. Okay. Tapi kawan I panggil you answer. Dia kata gitu. Lepas tu dia macam, "Gila, Ki ingat Ki ingat dia yang panggil." Lepas tu start benda tu I dah contact Kiss. Sebab benda tu je. Okey. Hang tahu ke? Nampak tak? Cerita tak matang sebenarnya. Form 3 tu. Ya. Masa tu dia umur apa sekarang? Kita tahu. Tak tahu lah, tapi orang tu pernah dapat dengan hala kiri. Syadat tu dah hala kiri. Betul lah tuan-tuan dan sebenarnya. Okay. Tapi dia okey tak? Dia baik. Memang nani. Bukanlah. Gila. Tapi kita masuk ke berkawan lagi. Kawan. Tapi bos, antara kawan lelaki dengan kawan perempuan, Ki banyak kawan pondat. Semua. Ki banyak kawan dengan pondat. Jaga lah. Dengan orang yang lembut-lembut, Ki ramai kawan. Sebab dia orang ni dia boleh faham lelaki, dia boleh faham perempuan. Macam contoh dia yang terdekat. Dadah boy, dadah ni. Dadah lah. Okey, last soalan sebelum Ada soalan? Cinta apa yang apa rasa macam apa tak nak move on? Kita bagi Faiz dulu lah. Cinta bila? Paling tak move on. Pasal tak move on ni 2021. Okey. Kali move on 4 tahun. Okay. Kosong. Tu je cakap saya. Okey. Kalau Pika 2024. 2024 2 tahun lah. Okey. Berapa tahun dengan dia? 4 tahun. Okey. Kita tak ada. Tak ada. Tak ada. Tak ada. Tiba-tiba ayu dah. Macam mana? Tak ada. Sumpah tak ada. Saya yang tu lah. Ya. Berapa tahun? 4 tahun. Wan ni? Oh, relay ke apa? Move on. Oh, relay 4 tahun. Wan ni? Mana? Tak apa. Wani tak bercinta. Yang latest aku. Yang latest. Dia since 2019. Tapi tak bercinta. Biasalah. Itu yang latest lah. Berapa lama kenal? Tukang. Sampai sekarang kan? Okey, dia cari. Boleh cari. Don't please. Okey, kalau Puan Nazrul bila tak boleh move on? Tak ada. Ada special request. Tak ada. Ada special request. Ada orang daripada luar dia macam ni. Tak ada. Semua okey. Semua okey lah. Semua okey. Tak ada move on. Ya okey. Tak ada apa. Okey je. Okey lah. Kan macam orang semua tahu lah kan, bos dengan daripada kecil lagi bagi dogi sama-sama. Apa tak nak okay. Apa pergaduhan paling besar yang pernah bos lalui? Pergaduhan besar. Okey, aku rasa itu next content. Boleh lah. Macam bijak. Okey. Thank you.
So aku rasa itu je lah konten aku. Jangan lupa tengok dekat konten Nazrul juga. Hampa konten apa sebelum ni? Konten Tak tahu konten ni pun tak tahu bila apa. So jangan lupa pergi kat konten Nazrul. Jangan lupa support talent-talent Nasfa, Wani, Ayib, Kis, Pika, Faiz. Pergi follow, guys. Pergi follow dulu. So aku rasa itu je lah konten aku pada kali ni. Jumpa lagi pada next episode. Bye bye. Assalamualaikum.